Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para sahabat, kepada para guru dan juga Kak Zaini yang menjadi jemputan kita pada hari ini. Kak Zaini yang sangat sweet, saya masya-Allah bila adik bagi tahu kata nak jemput Kak Zaini, terus teringat Kak Zaini yang sangat sweet dulu. Moga sweet sampai hari ini ya. Memang sweet lah tu kan. Jadi kepada para guru kita, Sekorwi, ya Allah, rindulah the tall handsome man dulu kan. Kemudian Sekorwi ni adik-beradik saya, sebelah arwah tok saya, mak kepada arwah ayah saya, Tok Isyah dulu. Jadi sebelah sana, jadi saya tak tahu silang macam mana, tapi memang adik-beradik alhamdulillah. Cikgu Raftah, Masya Allah, cikgu yang sangat aktif ya. Mak kepada kawan baik saya, Rita, rindu sangat saya dekat dia, ya Allah. Salam sangatlah kepada dia ya, Cikgu Raftah. Cikgu Cik Wan ni adik-beradik saya juga, sebelah arwah ayah saya juga kan. Jadi ini semua keluarga guru, alhamdulillah. Saya je yang tak guru, tapi anak saya 2 orang guru. Saya nak anak saya lagi 2 orang pun jadi guru insya-Allah kan. Sebab saya suka sangat kerjaya guru ni. Kerjaya yang sangat membawa berkat ya, dan ilmu yang akan diguna sampai bila-bila ya. Itulah. Jadi saya minta maaf hari ini saya tak dapat hadir, tapi alhamdulillah Midin bagi peluang pada saya untuk membuat lambaian dari sini. Jadi dengan lambaian ini saya mendoakan agar urusan majlis hari ini berjalan dengan lancar, di bawah barakah dan rahmat Allah. Dan semoga diberkatilah ya pada semua yang hadir, dan saya doakan kepada semua yang hadir juga kesihatan, keselamatan ya, keimanan yang tinggi juga ya Allah. Semoga semuanya ya Allah akan mendapat husnul khatimah. Itulah kita punya impian kita untuk mendapat pengakhiran yang baik ya. Saya doakan juga agar satu hari nanti kita dapat berjumpa ya. Kalau tak di sini, insya-Allah di sana ya. Rezeki kita akan ada hayat yang lebih panjang di sana insya-Allah. Jadi kan kita akan lebih muda dan gembira. Jadi insya-Allah itulah saya harapkan yang terbaik itu semua ya. Dan agar kita dapat memanjangkan lebih ukhuwah yang baik ini ya, atas usaha Midin, adik dan tim yang terus menjadikan ukhuwah kita dah hampir kepada setengah abad ini ya. Alhamdulillah. Saya di Sekolah Kebangsaan Bayan Lepas tu 3 tahun je yang penuhnya, daripada darjah 4 tahun 1979 sampailah kepada tahun 1981 darjah 6 tu. Tapi sebenarnya saya dah masuk sekolah itu daripada darjah 1. Kalau siapa yang tak tahu, saya masuk daripada darjah 1, saya masih terbayang lagi di dalam kelas tu ada Cikgu Cik Wan dan Cikgu Saudah. Arwah Cikgu Saudah ya. Jadi kemudian saya harus berpindah kerana arwah ayah saya melanjutkan ataupun mengambil kursus lanjutan. Jadi saya terpaksa duduk dengan tok saya di Seberang ya, di Seberang. Selepas habis kursus 2 tahun berkhidmat di Paya Keladi, kemudian kami pindah semula ke Penang. Sebab itu saya join semula Sekolah Kebangsaan Bayan Lepas ketika umur saya 10 tahun. Darjah 4 ya, darjah 4. Alhamdulillah saya habis sekolah rendah saya di Sekolah Kebangsaan Bayan Lepas. Dengan apa orang kata tu, peluang ni juga, dengan kesempatan ini juga saya ingin mohon maaf dan mohon dihalalkan apa yang terlebih dan apa yang terkurang ketika kita bersama dulu ya, ketika zaman kanak-kanak riang dahulu ya. Semoga kita sentiasa riang dan ceria insya-Allah ya. Dengan itu semoga majlis ini akan lebih meratapkan ukhuwah kita dan enjoy ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.